Tiga pemain baharu ini bakal menjadi senjata dahsyat buat skuad Harimau Malaya untuk merangkul kejuaraan Piala AFF 2026. Skuad negara menerima berita gembira menjelang kejohanan Piala AFF 2026 selepas menerima beberapa pemain baharu. Kehadiran pemain-pemain ini diharap akan menjadikan Malaysia pasukan pilihan utama untuk memenangi trofi berprestij di rantau Asia Tenggara ini. Laporan terbaru telah muncul dua calon baru warisan berkualiti tinggi dari liga teratas Eropah yang akan memperkuatkan Harimau Malaya. Dua pemain ini dilaporkan mempunyai pertalian darah dengan Malaysia dan akan membolehkan mereka mewakili Malaysia tidak lama lagi. Selain itu, dua bintang JDT, Bergson Da Silva dan Manuel Hidalgo juga disahkan mampu memperkuatkan Harimau Malaya. Bergson yang merupakan penyerang paling berbahaya dalam Liga Super dan Manuel Hidalgo yang merupakan pemain tengah serangan JDT dilaporkan telah melengkapkan status naturalisasi Malaysia secara rasmi. Pemain-pemain ini diharap dapat membuktikan kualiti mereka untuk membantu Malaysia menguasai semula bola sepak ASEAN.